Macam contoh beli jet, macam program perolehan jet berjuang LCA. Okay, tiba-tiba ada 2 jenis, sedangkan perancangan hanya 1 jenis. Begitu juga dengan MRCA. Kemungkinan ada 2 jenis. Alasan yang TDM berikan adalah mereka risau kalau contoh salah satu jenis tu ada problem. Kira satu jenis lagi jet berjuang tu problem, satu lagi boleh backup. Bila ada kurang-kurangnya satu jenis lagi buat operasi. Itu yang berlaku sekarang ni lah. Pada yang join, kalau ada soalan boleh nyatakan dekat dalam komen. Boleh nyatakan dalam komen. Saya akan cuba menjawab sebaik mungkin. Okey, itu mengenai DIPN. Sebab waktu sekarang ni, kalau ikutkan program DIPN, dia sebenarnya untuk pencalonan untuk LCA batch 2 dengan MRCA ni, bagi saya lah, ini saya terang lah, Turkish Aerospace Industry sebenarnya ke hadapan sebenarnya. Okay, maklumat yang saya dapat adalah kemungkinan produk keluaran diorang ni sudah sebelah kaki. Kira macam 50% lah. Kemungkinan akan dipilih untuk program perolehan seterusnya untuk jet berjuang lah, sama ada LCA atau MRCA. Tetapi masalahnya apa yang berlaku adalah TAI sendiri punya produk, contoh jet berjuang, masih di peringkat pembangunan. Jadi dia belum kata boleh buat operasi sepenuhnya. Makan masa. Tapi macam Helljet, tak silap aku, dia dah start production line tapi itu untuk fleet. Tapi untuk light attack tak pasti lagi. Tapi untuk KAN kemungkinan 2028. Tapi tengok pada keadaan semasa, tak nampak yang dia akan dikeluarkan secara full version dalam masa terdekat ni, setahun 2 ni lah. Apa yang saya tahu, kemungkinan mungkin KAN ni kalau ikutkan masalah apa yang berlaku sekarang ni, mungkin 2032 kan. Tapi kalau program F-35 yang contoh yang diorang dapat tu awal lagi, dan diorang dapat transfer teknologi, mungkin awal lah kan. What the hell, terkejut aku. Tak ada, ini memang kalau korang yang dah ikut aku daripada sebelum ni, aku memang guna skin ni. Aku memang guna skin yang ni lah. Aku akan cakap pasal defend, aku akan guna skin ni. Lain lagi selesa lah aku nak buat live macam ni kan. Aku salam. Okey, itu mengenai tentu udara. Tentu laut, ada ura-ura mengatakan Malaysia kembali, dia kan bukan kembali lah sebenarnya. Dia sebenarnya Malaysia dah ada lesen untuk pengeluaran kapal daripada Jerman, iaitu MEKO. Itu program, kalau tahu, MEKO adalah kapal yang Malaysia guna untuk pembinaan kapal 6 buah NGPV, New Generation Patrol Vessel, Kedah kelas Kedah. Dia sebenarnya Malaysia dah dapat lesen sebenarnya. Kalau ikutkan terms lesen tu, Malaysia boleh membina kapal yang lebih better. Maksud aku bukan hanya MEKO 100, tapi MEKO 200 dan juga MEKO 400. That's mean Malaysia boleh bina mana-mana model dalam MEKO tu tanpa masalah dengan bantuan daripada Jerman. Melalui, tak silap aku, shipyard daripada TKMS lah. Dulu dia TKMS, tak silap aku, Blom and Voss. Dia sepatutnya, aku tak pasti sama ada, tapi yang confirmnya untuk NGPV batch 2 lah. Tapi untuk LCS ni, aku tak pasti sama ada Naval Group akan meneruskan penggunaan design Going atau lain untuk LCS ni. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab sekarang ni masalahnya LCS sudah problem.
Dia dah totally memang the problem thing lah sebenarnya. Dia dah problem. Bila dah problem sekarang ni, dia LCS 1 yang 5 buah tu sebenarnya test bed saja. Comel sih. Comel. Dia LCS yang first batch ni, guna going punya design, convert design dia jadi frigate. Dia sebenarnya dah problem sebenarnya. Sebab satu delay, kedua masalah NSM tu, kemudian Mika pula memang masalah. Sebab apa, macam kes Mika ni special sikit sebab Malaysia ambil Mika yang version baru. Diorang kata, aku dah dengar yang Mika NT, Mika next teknologi ni kena tunggu Perancis guna dulu, baru Malaysia boleh dapat. Itu dah makan masa lah. Pengganti NSM pula pun nak kena tunggu at least 2 tahun. Itu pun dah satu masalah. Itu masalah yang akan dapat lah. Masalah utama sekarang ni adalah untuk integration kapal tu mengenai isu CMS dengan persenjataan sedia ada yang memang ada, macam contoh meriam Bofors 57mm Mark 3 dengan MSI punya gun dengan torpedo tu. Tu pun dah satu hal. Tu dengan turret, sonar apa semua, sama ada dia boleh diintegrasikan atau tidak. Itu pun dah makan masa. Sebab kemungkinan delay tu ada. Okey, mengenai isu SCS ni, aku tak pasti sama ada diorang nak buat macam mana lepas ni. Sebab sekarang ni SCS nombor 6 ni ada besi dia punya frame tu ada dekat lunas. And perancangan seterusnya adalah untuk tambah lagi 2 buah. Kalau dia berjaya dia siapkan lah. Dia nak tambah lagi 2 buah perancangan yang aku tahulah. Tapi masalah 2 buah tu sama ada still nak guna going ataupun dia nak guna design lain, sama ada FDI. Sebab kalau dia guna FDI punya design pun cuma bahagian depan sahaja, mungkin depan sahaja yang berubah. Yang lain belakang tu tak rasa tak ada isu kalau nak pasang benda yang sama. Cuma tak pasti apa yang berlaku sekarang ni. Kita tunggu je. Sama ada diorang nak pakai design going yang kononnya going Evo ataupun FDI untuk 2 buah tu. Dan ada satu lagi. Untuk progres seterusnya, kalau SS ni nak 12 buah. Okay, 5 dengan 2 dah tu ni kan. Lagi 5 buah lagi. Sebab ada, dia macam ni, TDM ada buat satu kajian mengenai untuk menggunakan frigate, tak silap aku 6,000 tan atau 7,000 tan. Dan satu lagi adalah menggunakan kapal yang berat dia dalam 4,000 tan ke bawah. Aku berdapat LCS mungkin lah diorang nak pakai LCS untuk tu adalah mungkin 6,000 7,000 tan. FDS spek ramah tak? Sebab masalah tu akan diselesaikan oleh LCS batch 1 yang 5 buah sekarang ni. Dia akan diselesaikan. Dia takkan spek ramah lah. Mengenai yang aku cakap tadi tu, AGPV, aku rasa untuk selepas ni mungkin lah ada frigate yang 6,000 ke 7,000 tan. Dan kemudian AGPV mungkin dalam berat 4,000 tan ke bawah. Apa yang cakap aku adalah, ini cakap aku lah, ramalan aku, rumus yang aku cerita ni tak confirm lagi. Itu semua perancangan. Sebab esok nanti jadi lain. Mungkin lepas ni design frame untuk LCS batch yang seterusnya, dan NGPV mungkin Mako A200. Sama ada Mako A200 tu yang paling berat yang aku tahu adalah Brazil punya. Frigate ni tersabar nak tengok apa-apa masa tender. Kalau tengok pada keadaan sekarang ni, kemungkinan Korea Selatan
Jerman, dengan Perancis dan kemungkinan daripada UK lah. Going Evo wujud ke tak wujud? Mungkin akan wujud. Kalau going yang frigate tu Malaysia boleh wujudkan, apatah lagi ni Turki susah. Turki agak susah kalau diorang nak join. Sebab aku ada sebab kenapa diorang mungkin susah. Salah satu sebab diorang tak mampu nak biayai nak bagi loan. Pitch Black Asset Malaysia tak join kan? Nak hantar apa? Korang boleh cakap Pitch Black, aku tak pasti. Pitch Black ni aku tak sure nak Malaysia nak join ke tak. Tapi kalau hantar pun kena buat joget-joget dekat Australia tau. Itu je aku boleh cakap. Garibaldi tu. Aduh, Mahiru. Aku malas betul lah sembang masa dia jaga kejiran tu. Asal nak dalam dilema, kau dah buat panggil kru, ujian kru. Nak letak kita tu drone. Gila. Garibaldi tu memang tak helikopter lah. Aku nak tak drone. Laut dekat Asia Tenggara ni bergoyang tau. SAS tengah pasang je kan? Tak ada. SAS 6 tak ada pasang. SS yang tengah pasang sangat SS 5. Nombor 6 tak ada. Itu sebab dana tak cukup. Memang dah tengah nak pasang tapi duit. Tengoklah baru-baru ni PSC cakap tak boleh lebih pada 11,000. Sembang. Ngarut kata. Garibaldi tu kapal. Dia kapal LHD tak silap aku. Dia Assault Aviation punya kapal. Dia sebenarnya tak sesuai untuk letak drone. Itu belum dipastikan lagi pasal isu SCSO. Itu just rumor. Itu masih lagi rumus. Belum dipastikan lagi sebab korang kena tahu sekarang ni kan musim pilihan raya kan. Aku tak boleh nak cakap lagi. Kalau pilihan raya ni dah selesai semua, baru kita boleh cakap. Submarine ada plan nak tambah. Submarine infonya adalah Naval Group dengan Malaysia dah mulakan pembincangan. Pembincangan telah ada disebabkan Malaysia akan tambah lagi satu pangkalan kapal selam. Jadi ada kapal selam baru. Bila ada pangkalan kapal selam baru, ada tambah kapal selam. Rumus Going Evo itu jadi kenyataan mesti kelakar. Kenapa nak kelakar pula? Kalau Going Evo tu, bagi akulah kan, siapa yang wujudkan Going Evo tu, tapi saya suka. Inilah orang yang mewujudkan gelaran Going Evo tu. Tapi Going Evo tu sebenarnya memang wujud. Kalau korang perasan, Going Evo tu telah wujud daripada awal lagi. Apa perancangan orang yang dikatakan adalah pakai first kali meriam tu mungkin tukar 76mm ataupun 127mm. Itu satu. Kemudian defense je, kemungkinan Aster 15 dengan Aster 13 pakai sliver punya VLS. Makanya untuk anti-ship dia, aku tak silap perancangan diorang ada perancangan untuk letak lebih kurang 16 anti-ship misal. Dan juga ada CIWS. Fasilitas kita buka ada sub. Apa benda ni? Open gitu je. Mana ada? Itu bukan fasiliti sub. Itu MRO punya. Itu dekat sepagar tu. Yang terbuka tu adalah untuk MRO. Untuk yang pangkalan sebenarnya adalah dalam bukit. Snake
sneaky. Esther tu sebenarnya sebelum ni dah ada perancangan. Diorang nak letak saliva, tapi masalahnya going. Design going tu tak memberi ruangan yang mencukupi. Kau tahu tak pangkalan TDM Sepaga tu untuk kapal selam dekat mana? Kau rasa kat tepi laut ke kat dalam bukit? Kau pernah pergi Teluk Sepaga tak? Mika inti dengan Esther tu sama besar ke? Tak, Mika inti kecil. Kapal selam TDM kat Teluk Sepaga tu disimpan di dalam bukit. Kau faham tak? Dia dalam bukit. Dia ada satu kawasan khas yang tak boleh orang awam nampak. Dia di dalam bukit. Yang kau nampak terbuka tu, itu adalah pusat MRO kapal selam milik Boston. Boston dengan Naval Group, diorang bergabung buka satu MRO kat Sepanggar. Kat Teluk Sepanggar tu ada pangkalan bukan pangkalan rahsia, dia ada pangkalan kat dalam bukit. Diorang tebuk bukit tu untuk letak kapal selam. Sebab tu kau tak nampak apa-apa operasi kapal selam tu dekat luar. Kecuali kalau kapal tu nak bersiap, nak bergerak, baru dia letak kat depan jeti tu. Apa-apa operasi kat dalam tu, semua kat dalam bukit tu. Diorang tak ada dedahkan letak kat luar. Tak pelik pun. Dah lama dah. Teluk Sepaga tu tak silap aku tahun 2000 berapa dah siap. Dah lama dah. Yes. Bukit tu untuk kapal selam. Untuk operasi kapal selam lah. Kapal-kapal lain semua dekat JT kat luar Teluk Sepaga. Cuma untuk kapal selam je lah. Sebab tu dulu perancangan dia, Teluk Sepaga ni diorang nak buat besar satu lagi. Diorang letak air defense, coastal defense semua ada letak situ asalnya. Tapi itulah, dia bajet tak mencukupi kan. Kak Bukit dia busy. Dia bukan orang awam. Dia busy. Dia bukan orang awam Jadi dia akan masuk bila dia free sahaja. Alah, ada je camp yang ada dalam bukit. Tapi tak adalah bukit sangat. Dia cuma kawasan tu terlindung je. Cuma kat Teluk Sepaga tu, MRO dia dekat luar je lah. Itu je. Ni thank you ni. Bukit Ibam, bapak saya sana. Bukit Ibam kat mana? Johor Bukit sepupu aku jaga radar dekat Muazzam. Sepupu aku kat Johor. Tak, kat Bukit dia bukan pemerhati. Dia orang yang dalam. Dia kira orang Nabi cakap dia cakap tu sebab dia ada akses lah. Bukit Ibam Pahang Ada. Aku dah lupa. Akhirnya Jugra. Yang aku tahu Jugra ada, Bukit Ibam kat Johor. Johor aku lupa nama bukit tu. Tapi ada satu gambar, ada orang tunjuk dekat kamera Helen pun ada. Hai. Tok Singa. Mu nak gocor Mu nak gocor dengan aku kat sini. Hai.
By the way, pasal radar kan, Malaysia dah dalam perancangan nak ganti radar. Yang terbaru diorang nak order dah nak sampai kot. Aku rasa GM400 Alpha. Dia kira radar baru lah. Siut. Abai mana? Abai Air Force ke? Dia radar TUDM lah. Dia radar ni untuk pengawasan udara. Sebab Malaysia sebenarnya dia banyak jenis radar yang guna. Macam sebelum ni radar yang US bagi free tu TPS 77 ada kat Labuan. Dah siap dah pun, dah guna dah pun. Dia long range punya radar. Ada sebuah radar dia. Tapi ada kat Labuan lah. TPS 77. Yang baru satu lagi GM403. Satu dekat Bintulu tak silap aku. Tengah dah siap lah. Yang lain tu tengah dalam proses pergantian. Satu lagi Gong Kedak tak silap aku. GM400 Alpha. Dulu ada meja kita panggil Smoky Bandit era kan. Smoky Bandit tu sebab dia punya enjin ni. Sebab enjin dia berasap macam tu. Dia punya trademark MiG-29 ni, enjin dia ada keluar asap hitam. Dia macam mana sebenarnya asap hitam? Tak silap aku pasal ada air kot. Air apa tak bergabung, kira ni dia keluar asap hitam tu. Tapi itulah enjin yang baru masa MiG-35 dia dah kurang sikit. Dia Klimov RD-T3 tak silap aku. Saya kalau asap hitam ni nak kena overhaul. Tapi MiG ni bukan dia nak overhaul, memang dia punya trademark lah. Asap kat belakang warna hitam tu. Dulu aku ada buat lawak sikit pasal MiG-39 ni. Aku cakap kalau dia terbang ni jabatan alam sekitar dia duduk tengok daripada bawah. MiG-35 ada lagi ke? Dia tak dapat dijual tak silap aku. MiG-35 ni tak silap aku gagal. Dia antara produk gagal. Bagi aku kegagalan dia disebabkan oleh sebenarnya Russia sendiri punca dia. Sebab dia terjadi lepas pada kejadian MS-17 tu. Malaysia MH35 tu yang lagi lawaknya, dia bukan ditawarkan dalam program MRCA Malaysia, tapi ditawarkan pada program LCA. Memang tak logik lah. Ada ke betul jet berjuang, dedicated jet berjuang kau nak masuk dalam LCA punya program? LCA tu untuk jet berjuang latihan. Yang enjin hilang tu jet mana? Jet F5E. Itu enjin tu jumpa kat Uruguay. Mikoyan nak bungkus dah kan. Dia sebenarnya nak kata bungkus aku tak pasti lah. Sebab diorang ada projek nak pengganti MiG-31 tu. SU-47 berkut pun projek gagal. Dia tak gagal sebenarnya berkut tu. Tapi teknologi dia digunakan tak silap aku. Tak silap aku berkut punya program tu ada dalam SU-57 dengan SU-35. Itu lagi teruk. Tapi diorang ada juga perancangan nak bangunkan semula berkut tu. Tapi bagi aku tak logikal. Dia tak reliable tau. Dia nak bangunkan berkut tu dah lah besar. Aku tak tahu kenapa Rusia dia suka sangat. Dia suka sangat jet-jet yang besar-besar kedabak ni. Lepas tu dia masih lagi nak buat doktrin macam zaman-zaman dulu.
Bang, saya rasa kan kawan saya mesti cakap bahaya. Orang dia member group bahaya. Apa nak bahaya? Ya, 130 tu Malaysia pernah test 5 bila lah. Tapi ada komplain sikit lah. Dia ada tak ngam lah. Dia tak ngam dengan TDM. Mana lagi bisnes tukar ke S1007. Dah lah yang baru-baru ni, dia dah tak ada lagi apa features untuk Gen 5 punya jet fighter. Subsonic. Tapi Yak 130 ni, korang dah tahu dia orang ada satu dulu kan, masih dia ada varian yang untuk berganti SU25 Frogfoot. Yak 131. Tak silap aku lah. Dia memang sedap lah. Dia memang untuk ground attack memang Yak 130 ni memang sedap. Dia memang sedap lah. Sekarang pun Yak 130M pun ada. Jet biasa Rusia luas. Benda pun isi minyak, Mat. Tak, masalah SU57 tu. Kau dah lah besar. Enjin pula jenis enjin lama. Dia sepatutnya kalau Randy diorang berjaya, diorang dapat enjin baru. Macam AL41 dengan AL51. SU57 bising. Sebab apa bising? Sebab enjin dia kena tarik badan besar. Badan tu besar sangat. Sebab badan SU57 tu besar. Berat, dia berat. Jadi dia bunyi enjin tu akan mengaum kuat lagi lah.